Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wa intifa' wa lifadata wa istifadah والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه ومرضاته وثوابه وجناته سبحانه وتعالى ثم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sidang hadirin, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah sementara kita menunggu azan zuhur yang akan dikumandangkan, kita mengisi masa kita dengan majlis ilmu yang akan kita membicarakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Jadi sebelum kita masuk kepada perbahasan hadis yang utama yang akan kita bahaskan dalam tengah hari ini, sukalah kita mengambil satu kata-kata daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dalam satu hikam ataupun kata-kata hikmah yang disebut oleh Imam Asy-Syafi'i, beliau menyebut al-kayyisul aqilu huwal fatinu mutaghafil. Secara literalnya bermaksud orang yang bijaksana. Al-Kayyis ni adalah orang yang bijaksana. Dalam hadis pun ada sebut tentang Al-Kayyis, mandana nafsahu wa alima ba'dal maut. Orang yang bijaksana adalah orang yang merendah diri dan beramal untuk hari akhiratnya. Ini di dalam hadis Nabi SAW. Jadi dalam kata-kata Imam Asy-Syafi'i, dia menyebut Al-Kayyisu al-aqilu, orang yang bijaksana dan orang yang berakal adalah huwa al-fatin. Dia bijaksana, dia peka, dia cakna, dia ambil tahu apa yang berlaku sekitarnya, apa yang perlu dia tahu, dia tahu. Apa yang sepatutnya tahu pun dia tahu. Tapi satu lagi sebab al-fatin al-mutaghafil, tapi dia buat-buat tak tahu. Kalau ghafil tu orang yang lalai, tapi mutaghafil ni orang yang buat-buat tak tahu. Jadi dua sifat yang seolah-olah bertentangan. Orang yang berakal, orang yang bijaksana ialah orang yang cakna, tetapi dia adalah mutaghafil, yang buat-buat tidak tahu. Jadi macam mana para ulama memahami kata-kata Imam Syafi'i? Kita tahu Imam Syafi'i ni orang yang faqih di dalam ilmunya, orang yang sangat luas ilmunya. Jadi kata-katanya itu walaupun sedikit mempunyai makna yang sangat mendalam. Jadi untuk memahami perkara ini, bagi orang yang bijaksana adalah dia ambil tahu semua perkara yang penting baginya. Dia baca berita-berita dalam negara dan juga luar negara. Dia ambil tahu tentang geopolitik, dia ambil tahu tentang politik dalam negeri. Semua dia tahu. Tapi bukan semua yang dia tahu tu dia bagi tahu ke orang. Bukan semua yang dia dapat maklumat itu semuanya dia post dalam media sosial dan juga sebagainya. Dan jika sesuatu perkara itu tidak memberi manfaat kepada dirinya, maka dia buat tak tahu. Contoh, kalau dia bercakap pun, isu tu takkan selesai, hanya menambahkan lagi kehangatan isu itu dalam media sosial ataupun dalam kalangan masyarakat, maka dia buat seolah-olah tak tahu. Tapi dalam hakikat yang sebenarnya, dia tahu apa yang berlaku, puncanya macam mana, penyelesaian pun dia tahu macam mana. Tapi kerana dia ni bukan daripada orang yang berautoriti untuk menyelesaikan isu tu, maka dia buat tak tahu, kerana bukan dalam bidang kuasanya. Jadi ini orang yang bijaksana. Bertentangan dengan orang yang
tidak bijaksana. Apa sahaja yang masuk dalam telinga dia, itu yang dia keluarkan dalam media sosial. Itu yang dicakapkan, itu yang diungkapkan. Jadi orang yang tidak memilih perkataannya untuk dikeluarkan kepada khalayak umum tanpa melihat manfaatnya, tanpa melihat mudaratnya, orang ni tak bijaksana. Kerana dia melemparkan kata-katanya itu tanpa melihat kepada apakah kesannya, tanpa melihat dengan lebih jauh daripada perkara itu. Jadi dalam perkara ini, orang yang bijaksana beza dengan orang tak tahu apa-apa. Dia tak tahu apa-apa, dia memang tak boleh cakap. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tak ada apa-apa, dia tak boleh memberi. Tetapi orang ni dia tahu. Banyak maklumat dia tahu. Tapi dia akan keluarkan maklumat dia itu apabila perlu. Dia akan berikan ilmunya itu jika ilmunya itu bermanfaat. Dan dia akan suarakan pandangannya kalau pandangannya itu dapat menyelesaikan masalah. Ini orang bijaksana. Jadi kalau orang yang tulis panjang-panjang, cakap banyak-banyak, tidak menunjukkan kebijaksanaan. Yang bijaksana adalah yang memberi pandangan, isunya selesai. Satu kata-kata dia selesai masalah. Sebab itu kata Nabi SAW, khairul kalam ma qalla wa dalla. Kata-kata yang terbaik sikit je, tapi memberi kesan yang positif. Dan ini juga berdasarkan kepada satu hadis Nabi SAW. Nabi kata, min husnil islamil mar'i, antara kecantikan, keelokan Islamnya seseorang itu, tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan apa yang tidak memberi manfaat, memberi makna kepada dia. Jadi dalam apa yang kita dapat daripada maklumat media sosial, daripada ChatGPT, daripada Google, itu kita yang selaku orang yang berakal, macam mana kita nak guna maklumat itu untuk memberi kebaikan. Bukan untuk menambah masalah, bukan untuk menambahkan kehangatan perbicaraan ataupun menambah isu itu menjadi lebih teruk. Sebab kata para ulama, kalau orang jahil ni berhenti bercakap, banyak masalah selesai. Kita berikan kepada orang yang ahli bercakap, maka banyak perkara selesai. Jadi kata-kata Imam Asy-Syafi'i ini, kalau kita dalami, kalau kita hayati dan kita amalkan, masyarakat kita akan bertambah baik. Terutamanya di media sosial, kalau kita tengok, kalaulah seorang mengambil nasihat Imam Al-Ghazali, al-kayyisul aqilu huwal fatin mutaghafil, maka semuanya akan menjadi tenang, terang, aman, dan isu boleh selesai tanpa banyak polemik yang berlaku di dalam masyarakat. Maka ini juga kita nak mengambil ibarah ataupun pengajaran daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nombor hadis adalah 2766, 2766, yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ni terkenal dengan namanya hadis pembunuh 100 orang manusia. Pembunuh 100 manusia. Ada ulama yang menamakan hadis ni sebagai hadis taubat. Jadi ini adalah hadis yang akan kita perhatikan, berhalusi satu persatu. Apakah pesanan Nabi SAW kepada kita untuk kita jadikan panduan pada hari ini. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Abi Sa'id Al-Khudri berkata daripada beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, ini Nabi bercerita, kana fi man qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Ada pada zaman dulu, kana fi man kana qablakum ni umat terdahulu, daripada cerita yang dahulu. Jadi kalau Nabi cerita ni, ini cerita benar, bukan Nabi buat-buat. Ini cerita yang benar. Kerana Nabi SAW, wa ma yantiqu anil hawa, Nabi tak cerita, tak berbicara dengan hawa nafsunya.
in huwa illa wahyun yuha, kecuali dengan wahyu Allah Ta'ala turunkan. Jadi cerita ni cerita benar. Nabi kata pada zaman dulu ada seorang pemuda, kana fi man kana qablakum rajulan qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, 99 nyawa, 99 orang. Kemudian dia kata fasa'ala an a'lami ahli al-ardi, dia tanya kepada masyarakat, siapakah yang paling alim dalam kalangan kalian? Fadulla ala rahibin, maka orang bawa dia kepada seorang rahib. Rahib ni apa? Rahib ni ahli ibadat, banyak ibadat, qiyamul lail, puasa, baca Quran banyak, solat sunat banyak. Ini adalah rahib. Maka orang bawa dia kepada rahib. Maka kata orang yang bawa itu, faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahal lahu min taubatin. Wahai rahib, wahai orang yang ditanya tu, dia ni bunuh 99 orang manusia, boleh tak dia nak bertaubat? Faqala la, dia kata tak. Faqatalahu, orang ni darah panas, dia kalau ada orang tak setuju dia bunuh. Fakammala bihi mi'atan, cukup 100. Dia datang tu nak tanya boleh dia bertaubat ataupun tidak. Tapi rahib tu kata tak boleh. Maka dia bunuh rahib tersebut, cukup 100 orang. Jadi ini menunjukkan bahawa apabila kita nak bertanya kepada ahlinya. Dan ahli dalam bahagian ilmu adalah orang yang menjalani perjalanan ilmu yang sepatutnya. Kalau nak jadi orang yang berilmu, bukan dengan solat. Solat tu bagus. Tapi untuk jadi orang yang berilmu, belajar ilmu. Kena buka kitab, kena berburu, kena bertalaqi. Ada rukun-rukun ni, ada 5 rukun yang disebutkan oleh Syekh Ali Jumaah Hafizahullah. Untuk melekapkan pembelajaran kita itu adalah menuntut ilmu untuk menjadi orang alim. Yang pertama, mesti ada guru. Kalau kita baca duduk dalam bilik, buka kitab 60 jilid, tak jadi alim. Mesti ada guru yang bimbing kita. Kerana guru yang tahu bagaimana orang alim tu menjadi alim. Macam kita kalau belajar apa-apa sahaja, mesti dipandu oleh orang yang pakar. Barulah jadi kita seorang yang pakar. Begitu juga dalam agama, perlu ada guru. Yang kedua, murid itu mesti adalah murid yang mempunyai sifat-sifat penuntut ilmu. Kalau murid ni datang majlis ilmu, dia tidur, sekejap-sekejap bonteng, sekejap tak datang, kejap-kejap tak bawa buku, maka ini bukan sifat penuntut ilmu. Jadi untuk menjadi alim tu dia ada peringkatnya. Dan Imam Syafi'i dalam syairnya yang lain disebut sifat-sifat penuntut ilmu ni ada 6. Kata Imam Syafi'i, akhi lan tanala ilma illa bi sittatin. Saudaraku, tidak akan dapat ilmu itu kecuali 6 perkara. Untuk jadi penuntut ilmu syaratnya 6. Kalau untuk jadi pendengar mustami' saja tu tak ada masalah, duduk je di majlis ilmu, tak kisah. Tapi untuk menjadi penuntut ilmu yang akhirnya dengan ilmunya itu menjadi alim, ada 6 syarat. Kata Imam Syafi'i, akhi lan tanala ilma illa bi sittatin. Wahai saudaraku, tidak akan tercapai ilmu itu kecuali 6 perkara. Sa'umbika an ta'wiliha bi bayani. Aku akan terang kepada kamu dengan penjelasan sekali. Zaka'un, mesti ada cerdik. Mesti orang yang cerdik, orang yang boleh faham. Kalau orang yang duduk belajar dengan guru yang hebat tapi tak faham satu pun, tak jadi. Orang tu mesti cerdik, orang itu mesti faham apa yang guru sampaikan. Maka boleh ada potensi untuk jadi alim. Kalau orang yang tak boleh nak belajar, kita sebut istilah kita lembam dan juga sebagainya, susah nak belajar. Jadi potensinya itu lebih rendah berbanding daripada orang yang cerdik. Jadi antara syarat untuk menjadi penuntut ilmu adalah adanya zakat. Zakat ni kecerdikan. Zakatun wa hifsun, adanya sifat tamak. Tamak dalam harta adalah perkara yang mazmum, perkara yang tercela. Tapi tamak dalam menuntut ilmu adalah perkara yang terpuji. Tak cukup dengan kitab yang kecil, nak kitab syarah lebih besar. Tak cukup kitab syarah lebih besar, nak hasyiah super komentar. Maksudnya tambahan kepada syarah kepada syarah.
Tak cukup dengan kitab yang sederhana, mutawasit, nak kitab yang lebih besar. Jadi tamak dalam menuntut ilmu baik, yang terpuji. Tapi tamak dalam harta, tamak dengan jawatan, itu termasuk daripada perkara yang mazmum, perkara yang tercela. Yang ketiga adalah ijtihad. Mesti bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh ni adalah peka kepada apa keperluan untuk menjadi alim. Apa kitab-kitab, apa yang perlu untuk diselesaikan, apa kemahiran yang diperlu, maka perlu bersungguh-sungguh. Kalau ada kecerdikan tetapi tak ada kesungguhan, tak ada ketamakan ini, maka tidak akan menjadi. Cerdik saja tapi tak bersungguh-sungguh, maka cukup dengan apa yang dia usaha, itu yang dia dapat. Zaka'un wa hisun wa ijtihadun wa bulghatun. Penuntut ilmu mesti ada kecukupan bagi keperluannya untuk dia tumpu bagi kerja menuntut ilmu. Kalau dia menuntut ilmu, pagi dia bekerja, malam baru nak menuntut ilmu, itu tidak ada fokus. Bulughah ni, kata Syekh Ali Jumaah, adalah fokus. Contoh sekarang ni, orang bagi beasiswa. Bagi beasiswa itu supaya pelajar itu dapat fokus kepada pelajaran. Tak fikir nak cari duit, tak fikir nak tanggung tanggungan anak ke ataupun isteri ke. Jadi pelajar ni, kalau dia ada fokus, dia ada peluang untuk menjadi alim. Tapi kalau tak ada fokus ni, dah banyak perkara lain. Nak bekerja, nak tanggung, nak cari nafkah. Sebab itu memberikan beasiswa ini adalah satu amalan yang membantu kepada penuntut ilmu itu menjadi alim. Kalau betul-betul kita nak bentuk seorang pelajar menjadi alim, berikan beasiswa secukupnya. Makan, minum, tempat tinggal dan buku-buku yang dia nak beli untuk dia belajar menuntut ilmu. Maka dengan cara itu, barulah seorang pelajar itu boleh berpotensi untuk menjadi seorang alim. Wa irsyadi ustazi. Yang kelima adalah mesti mendapat nasihat dan juga tunjuk ajar daripada guru pada setiap masa. Daripada satu kitab nak pindah kepada kitab lain, mesti mendapat panduan daripada guru. Dan yang terakhir adalah watulu zaman, mengambil panjang nafas dalam pelajarannya. Apa maksud panjang nafas? Maksudnya tidaklah dia fikir, contohnya saya belajar ni nak grad dalam masa 2 tahun, contoh. Saya nak grad dalam masa 5 tahun, tak. Dia panjang nafas. Maksudnya 15 tahun, 20 tahun, itu waktu yang luas terbentang baginya untuk dia panjang nafas dalam belajar ilmu pengetahuan. Kerana ilmu ini sangat luas. Untuk menjadi mutakhasis, orang yang betul-betul pakar dalam satu bidang, banyak cabang yang perlu dia kuasai. Jadi perlu panjang nafas. Bukan tengok 1-2 tahun ke depan nak jadi alim dah. Tak. Tengok lebih jauh. Nafas kita itu untuk dalam berjalan menuntut ilmu ni adalah lebih panjang. Jadi murid pun ada mempunyai yang tersendiri. Maka dua rukun ini menjadikan seorang itu penuntut ilmu. Yang pertama ada guru, yang kedua murid itu dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Yang ketiga mesti ada kitab. Bukan belajar tu berdasarkan silibus je. Ini slide, satu slide, hafal slide ini. Tak cukup. Kita kena ada kitab yang muktamad. Dalam kitab akidah, apa kitab muktamadnya? Kitab Jawhar Tauhid, Hafizatul Bahiyah. Dalam fiqh, apa kitab muktamadnya? Kitab Syubuhul Minhaj, Tufatul Muhtaj, Mughni Muhtaj. Dalam tasawuf, apa kitab muktamadnya? Jadi kita belajar melalui kitab yang diiktimadkan para ulama. Bukan daripada slide, daripada nota pensyarah-pensyarah. Itu untuk peperiksaan boleh, tapi untuk membentuk seorang alim mesti belajar daripada kitab yang muktamad, daripada awal muka surat ni sampai akhir muka surat. Tengok kepada per kalimah, bukan per page, per kalimah. Tengok kalimah tersebut apa maksud pengarang, iaitu para ulama yang ditulis di dalam kitab mereka. Kemudian
Yang keempat, mesti ada manhaj. Bukan main baca je apa kita rasa nak baca. Tak, ada manhajnya. Contoh manhaj di Al-Azhar Al-Sharif, dia ada mubtadi', peringkat asas. Baca matan-matan kecil, ajubiyah contohnya. Hafal matan-matan yang ringkas. Kemudian naik kepada syarah. Peringkat kepada yang kedua adalah mutawassit. Peringkat yang ketiga muntahi. Muntahi ni dah kitab-kitab besar dah. Kitab ulama-ulama yang membahaskan dengan sangat mendalam. Jadi mesti ada manhaj. Bukan awal-awal belajar dah belajar kitab yang tinggi, menyebabkan tak faham, menyebabkan tak dapat untuk menangkap asas-asas bagi ilmu tersebut. Maka perlukan kepada manhaj. Yang kelima, mesti ada bi'ah. Bi'ah ni adalah suasana ilmu. Mesti ada ulang kaji, mesti ada soal jawab dengan guru, mesti ada peperiksaan. Guru memberikan ujian kepada pelajar untuk menentukan sama ada pelajar ni faham ataupun tak faham, berjaya ataupun tak berjaya, menguasai apa yang dia ajarkan ataupun tidak menguasai. Jadi 5 perkara ini barulah membentuk seorang itu sebagai talibul ilmi. Dan talibul ilmi ni adalah yang berpotensi untuk menjadi alim. Jika tak cukup syarat, salah satu daripada syarat ni tidak dinamakan sebagai penuntut ilmu. Jadi kita sambung sedikit selepas daripada azan untuk kita mengambil manfaat daripada hadis ini, insya-Allah. Kita sambung selepas azan. Lepas dah. Okey. Baik, kita sambung sebab waktu azan dah terlepas. Jadi itu 5 syarat yang kita sebutkan sebagai seorang penuntut ilmu. Kalau tidak cukup salah satu daripada syarat-syarat yang kita sebutkan, hukum menuntut ilmu itu tidak dinamakan sebagai penuntut ilmu. Contoh yang kita boleh bagi apa? Kuliah-kuliah maghrib, kuliah-kuliah di masjid-masjid. Orang yang datang tidak ada ulang kaji, tidak ada bawa kitab. Ini tak apalah sebab mereka ni memang tak bercita-cita untuk menjadi alim. Dan tidak dinamakan orang yang dalam situasi sedemikian itu sebagai penuntut ilmu yang sebenar-benarnya. Penuntut ilmu yang kita maksudkan adalah talibul ilmi yang berpotensi untuk menjadi alim. Jadi sebanyak mana pun kalau kita hadir secara itu, kita tidak mencapai kepada satu tahap untuk menjadi seorang yang alim. Jadi apa yang saya nak kaitkan dengan hadis tadi adalah orang tadi bertanya kepada wahid yang kuat beribadat. Dan orang yang kuat beribadat ini belum tentu alim. Sebab alim ni kena belajar dengan syarat-syarat tadi. Orang yang bangun qiyamul lail, puasa pada tiap-tiap hari, itu baik, bagus untuknya. Tapi untuk kita tanyakan soalan berkaitan dengan hukum hakam agama, bukan dia orangnya. Kita kena cari orang yang belajar. Walaupun dia tak puasa lebih banyak, tidak puasa sebanyak yang ambil tadi. Walaupun tak qiyamul lail sama banyak, tapi dia berilmu. Maka orang tu yang kita perlu cari untuk kita tanyakan hukum hakam agama. Kerana dia berautoriti dalam perkara tersebut. Adapun orang alim, kita boleh ambil manfaat daripada doa dia. Kita minta air untuk air yasin ke apa ke. Kita boleh minta keberkatan daripada dia. Tapi bukan untuk merujuk hukum hakam ilmu. Hukum hakam ilmu kena merujuk kepada orang yang ahli, yang melalui jalan menuntut ilmu sampai dia menjadi seorang yang alim, faham benar dalam ilmu yang ditanya oleh orang yang bertanya. Sebab itu kita kena bezakan. Tengok saja orang alim, tengok saja orang yang banyak ibadat, serban yang besar, berjubah, tak semestinya kita boleh tanya kepada dia hukum hakam agama. Tetapi orang yang pakai
kot contohnya, pakai tie, tapi dia belajar agama, dia ikut hukum-hukum ilmu, itu yang patut ditanya walaupun dia pakai blazer dan juga pakai tie. Kerana yang menjadi ukurannya adalah ilmu, bukan kewarakan, bukan ketakwaan. Dalam sudut kita nak bertanya tentang hukum hakam agama. Jadi dalam situasi yang dalam hadis tadi menyebutkan, orang tadi dibawa kepada rahib, abid, menyebabkan dia beri jawapan-jawapan yang salah. Jawapan yang salah akhirnya mendapat mudarat kepada orang yang memberi. Orang yang telah membunuh 99 orang manusia itu, bunuh abid tadi, maka cukup jadi 100 orang. Tetapi Nabi SAW cerita lagi, summa sa'ala an a'lami ahli al-ardi. Ditanya lagi, tunjukkan aku betul-betul orang yang alim. Ditanya sekali lagi. Maka fadulla ala rajulin alimin. Dibawa kepada orang yang betul-betul alim. Dia ni ada ilmu. Faqala innahu qatala mi'ata nafsin. Wahai alim, dia ni dah bunuh 100 orang manusia. Bunuh seorang tu pun dah dosa sangat besar. Ini 100 orang manusia. Fahal lahu min taubatin? Ada tak peluang untuk dia bertaubat? Maka kata alim tu, faqala na'am. Ya, ada peluang untuk dia bertaubat walaupun telah bunuh 100 orang manusia. Kerana Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa kecuali dosa mensyirikkan Allah. Ini satu yang Allah Ta'ala tak ampunkan. Tapi kalau dosa-dosa selain daripada itu, maka masih lagi dalam kehendak Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala nak ampunkan, boleh ampunkan. Kata alim itu, وَمَنْ يَهُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَوْبَةٍ. Siapa yang dapat menghalang dia dengan untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tetapi alim itu memberi satu nasihat. Dia menyebut, intalik ila ardi kaza wa kaza. Pergi kepada tempat namanya sekian-sekian. Kaza wa kaza ni bukan lagu, tapi maksudnya dalam bahasa kita sekian dan juga sekian. Pergi kepada tempat sekian dan sekian. Fa inna biha unasan ya'buduna Allah. Di sana ada segolongan penduduk yang mana taat beribadat kepada Allah. Fa'budillaha ma'ahum. Beribadatlah kepada Allah bersama-sama mereka. Wala tarji' ila abdik. Jangan kamu balik kepada tempat tinggal kamu sekarang. Fa innaha abdusu. Itu tempat yang tak baik. Itu adalah nasihat oleh seorang alim. Jadi kita lihat bagaimana jawapan yang baik, jawapan yang tepat memberi manfaat kepada dua-dua. Alim tu dia terselamat nyawanya. Kalau dia jawab salah, maka dia akan jadi seperti orang yang pertama, abid tadi. Tetapi jawapan yang betul memberi manfaat kepada dirinya dan kepada orang yang bertanya tersebut. Sebab itu penting untuk kita tengok siapa kita bertanya. Tengok kepada siapa yang kita minta nasihat. Maka dalam hukum hakam agama perlu bertanya kepada orang yang diiktiraf keilmuannya sebagai seorang yang alim. Bukan tengok kepada penampilan, bukan tengok kepada ibadat, bukan tengok kepada perkara-perkara zahir yang bukan di atas neraca ilmu. Kena tengok kepada betapa penguasaannya di dalam ilmu pengetahuan. Tetapi satu poin lagi yang saya nak sebutkan dekat sini. Sebenarnya jawapan Abid tadi tidak 100% salah. Abid tadi tu yang dikata tidak untuk taubat bagi pembunuh, tidak 100% salah. Kenapa? Kerana ada pandangan daripada sahabat iaitu Ibn Abbas. Dikata dosa pembunuh tidak akan diampunkan oleh Allah. Tetapi kerana dosa pembunuh ini dia melibatkan kita mengambil nyawa orang lain, hak orang lain. Hak orang lain kita tak akan dapat hapuskan dosa kita itu kecuali kita minta halal daripadanya ataupun minta ampun daripadanya. Jadi orang yang kita dah bunuh tu, kita nak minta ampun dekat siapa? Dia dah meninggal dunia dah. Jadi dosa itu akan dibicarakan di hadapan Allah SWT bersama dengan orang yang dibunuh tersebut. Jadi selagi mana dia hidup memang tak akan diampunkan. Jadi ada
kebenarannya apa yang disebutkan oleh Abid. Tapi apa yang salah Abid tadi, orang yang kuat ibadat tadi, apa salahnya? Adalah dia salah memberi jawapan kepada situasi yang tidak kena. Orang tadi datang untuk bertaubat. Dia tanya kepada Abid, ada tak peluang untuk dia bertaubat? Maka jawapan yang sesuai adalah ada, supaya dia dapat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi contoh kalau kita bayangkan situasi yang lain, orang ni datang kepada seorang dalam keadaan marah, mukanya merah kemarahan, dia pegang pedang ataupun dia pegang parang. Dia tanya kepada kita, apa hukum, apakah orang yang membunuh boleh bertaubat? Maka apa sepatutnya jawapan kita? Adakah kita nak beri pandangan yang muktamad, yang betul, yang benar? Kata ya. Kalau kita kata ya dalam situasi tersebut, orang yang tadi yang penuh dengan kemarahan tadi, dia akan bunuh siapa yang dia nak bunuh. Tetapi cara yang terbaik untuk kita memberi fatwa adalah melihat kepada keadaan orang yang bertanya. Kalau dalam keadaan sedemikian, tak boleh kita ambil pandangan yang benar, pandangan yang muktamad, tapi kita melihat kepada konsekuensi daripada kita beri kata ya, maka dia akan buat. Sebab lepas dibunuh tu dia nak bertaubat. Kerana situasi itu adalah dia datang dalam keadaan marah. Tapi kebijaksanaan seorang mufti mesti dia meraihkan keadaan. Tengok siapa yang bertanya, tengok di mana bertanya, tengok keadaan orang yang bertanya, tengok apa kesan kalau diberi jawapan itu, apakah ma'alat ataupun konsekuensi daripada jawapannya tersebut. Jadi seorang yang nak menjadi mufti bukan sahaja dia kena tahu tentang pandangan muktamad, pandangan yang lemah, tapi dia tahu meletakkan pandangan itu sesuai kepada orang yang bertanya. Kalaulah memberi pandangan itu semudah memberi pandangan muktamad sahaja, maka akan menjadi kerosakan. Sebab itu mufti ni adalah lebih di atas lagi berbanding seorang faqih. Seorang faqih ni dia tahu pandangan yang muktamad dan sebagainya, tapi mufti ni dia yang akan mengambil pandangan itu, menyesuaikan dengan realiti, menyesuaikan dengan orang yang bertanya, supaya jawapannya itu membawa kepada kebaikan, walaupun menggunakan pandangan yang mungkin lemah, mungkin kurang kuat berbanding daripada pandangan yang muktamad. Jadi ini yang boleh kita faham daripada pertanyaan hamba tersebut kepada Abid tadi. Kemudian satu lagi pesanan alim tadi kepada pemuda yang ingin berubah. Dia kata pergi kepada tempat sekian, kerana di sana ada penduduk yang taat. Jadi ini pentingnya kita menjaga circle kita, sekeliling kita, kawan-kawan kita, grup WhatsApp kita, kawan-kawan fan dalam Facebook kita, dalam TikTok kita. Jadi lingkungan kita ni, circle kita ini membentuk siapa kita. Sebab itu kalau kita nak menjadi orang baik, bukan sahaja kita baik dengan diri sendiri, tapi keluar daripada lingkungan yang tidak baik. Ada kawan-kawan yang selalu ajak lepak malam-malam, yang buat pekerjaan yang sia-sia, maka jauhkan. Cari kawan-kawan yang lebih baik, lebih contoh berkongsi ilmu dan sebagainya. Kerana itu lebih menguatkan kita untuk berubah. Kalau kita berubah seorang-seorang, duduk dalam circle yang sama, orang akan menganjing, orang akan menghina kita, menyebabkan kita tak lama, sehari dua hari bolehlah pergi masjid, tiba kawan kata, Giana, pergi masjid. Jadi orang yang dalam circle kita itu akan menarik kita balik kepada tempat yang sama. Sebab itu nasihat yang penting alim ni, kalau nak berubah, bukan berubah diri sendiri, tapi bukan berubah diri sendiri sahaja, tapi circle juga kena berubah. Cari kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang selalu pergi ke masjid, berkawan dengan dia. Kerana kawan-kawan ni lah yang akan membentuk siapa dia kita. Maka bukan sahaja bertaubat, langkah-langkah tips-tips yang disebut alim tersebut perlu untuk kita ambil perhatian. Kemudian kata Nabi SAW lagi, Nabi sambung ceritanya, fantalaqa, maka pemuda tadi pun jalan.
bertolak daripada tempatnya itu untuk pergi kepada tempat yang disebut alim tadi. Hatta iza nasafa tariq atahul maut, sehingga di pertengahan perjalanan dia meninggal dunia, pemuda tadi. Maka kata Nabi, faqtasamat fihi malaikatul rahmah wa malaikatul azab. Turun dua malaikat, satu malaikat rahmah, satu malaikat azab. Dua ni berebut. Malaikat rahmah kata, aku nak ambil masuk ke dalam syurga, kerana dia ni nak bertaubat kepada Allah. Faqalat malaikatul rahmah, kata malaikat rahmah, ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi ila Allah. Dia ni datang untuk bertaubat kepada Allah. Dia nak pergi kepada Allah, menuju kepada Allah. Kata malaikat azab untuk bawa dia ke neraka, dia kata innahu lam ya'mal khairan qattan. Dia ni tak buat baik sedikit pun. Dia baru nak pergi, baru berjalan saja. Sampai belum lagi, solat belum lagi, solat taubat belum lagi, belum buat apa-apa lagi. Hanya berjalan sampai pertengahan jalan, meninggal dunia. Jadi dua ni valid. Kalau kita kata peguam, dua-dua ni ada hujah. Jadi macam mana nak selesaikan? Maka kata Nabi, fa'atahum malakun fi suratin adami faja'alahu bainahum. Datang seorang lagi malaikat jadi hakim, jadi penentu untuk dua peguam yang saling berhujah, nak bawa dia ke neraka ke nak bawa dia ke syurga. Maka kata hakim tersebut, malaikat yang menjadi hakim, faqisu bainal ardain, ukur di antara dua tempat ni. Fa ila ayyatihi ma kana adna fahuwalah, mana yang dekat maka itulah tempatnya. Jadi dia bertolak daripada tempat dia yang buruk tersebut, penduduk-penduduk yang berakhlak buruk tu, tengok mana yang dekat. Kalau dia dekat kepada kampung yang buruk ini, maka dia akan masuk neraka. Tapi kalau dia dekat ke tempat yang dia nak pergi ni untuk bertaubat, kampung yang baik ni, maka dia masuk ke dalam syurga. Faqasuhu, maka malaikat pun mengukur. Fawajadahu adna ilal ardi allati arada. Pemuda tadi dekat kepada tempat yang dia nak tuju. Dalam hadis yang lain, fakana ila qaryati salihati aqrabu minha bi shibrin. Sedengkar, maksudnya dia dekat ni sedengkar sahaja, dia dekat kepada kampung yang baik. Faqabatul malaikatu rahmah. Mana setelah itu malaikat rahmah mengambilnya. Maksudnya dia termasuk daripada golongan yang dimasukkan ke dalam syurga dan yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang boleh kita ambil daripada kisah pemuda ini, bahawa orang yang terdetik dalam hatinya untuk berubah, maka perlu bersegera untuk pergi kepada tempat yang boleh dia berubah tersebut. Satu kata-kata yang boleh kita ingat dalam sebagai pedoman untuk kita selepas daripada ini, yang disebut oleh Imam Abdullah Alawi Al-Haddad. Dia kata, siru ilallah aujan wa makasira. Pergi kepada Allah dalam keadaan berlumuran dosa. Pergi kepada Allah dalam keadaan patah hati, sedih, dalam keadaan penuh maksiat. La tantazimu sihah. Jangan kita tunggu kita baik dulu baru kita nak bertaubat kepada Allah. Kita berbetulkan baju kita dulu baru kita nak bertaubat kepada Allah. Tak. Fa inna intizara sihhati batalatun. Kerana nak tunggu sihat ni, nak tunggu baik ni adalah satu pengangguran. Kita tak buat apa-apa. Jadi pergi kepada Allah dalam keadaan walaupun dosa kita banyak lagi, walaupun dalam syarahan para ulama, walaupun bau lagi abab di mulut kita, sebutkan istighfar, bertaubat kepada Allah, walaupun kesan-kesan dosa itu masih ada pada badan kita, kerana Allah Ta'ala menerima apa juga keadaan hamba-Nya yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok kepada keadaan pemuda tadi, dia berjalan kepada Allah belum sampai pun lagi, tak buat apa-apa pun lagi, tak solat, tak buat apa lagi, pun Allah Ta'ala limpahkan kepadanya rahmat kerana hatinya itu bersih, kerana hatinya itu ikhlas untuk berubah kerana Allah SWT. Jadi tak kisah bagaimana rupa kita,
bagaimana zahir kita, betapa besarnya dosa kita, selagi mana kita tidak mensyirikkan Allah SWT, maka pergi kepada pintu taubat Allah SWT. Maka dengan itu Allah Ta'ala akan menyambut kita dengan pengampunan, dengan rahmat, walaupun kita dalam keadaan yang tidak yang sempurna. Kerana nak menunggu sempurna tu, nak tunggu baik, nak tunggu cukup, nak tunggu buat dulu, jadi menyebabkan batal lah. Kata Imam Haddad, itu adalah menganggur. Tak buat baik, menangguh-nangguhkan untuk kita kembali kepada Allah adalah satu bentuk pengangguran. Dan ini juga sebagai poin yang terakhir adalah menunjukkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang benar, kena pada orang yang tepat, dia akan memberi manfaat yang lebih lagi. Sebab itu di antara ibadat dengan menuntut ilmu adalah lebih utama daripada ibadat yang sunat. Dengan menuntut ilmu adalah lebih utama. Kerana dengan menuntut ilmu, manfaatnya adalah lebih luas. Disebut dalam bahasa Arab muta'addi, menjangkau kepada orang lain. Kalau kita ibadat, kita solat sunat, kita dapat pahala. Tapi kalau kita menyampaikan ilmu, bukan sahaja kita mendapat manfaat ilmu itu, orang yang mendengar dapat berubah, dapat kembali kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka manfaatnya itu lebih. Maka abid berbanding dengan alim adalah lebih utama. Syaitan kalau dia nak memperdayakan abid senang, tapi untuk memperdayakan orang alim melalui usaha yang sangat kuat dan juga sangat susah. Sebab itu kita perlu menempatkan diri kita daripada golongan-golongan yang menuntut ilmu. Kata Nabi, dalam golongan yang menuntut ilmu ini ada 5 peringkat. Ada 4 peringkat. Nabi kata, kun aliman. Dalam peringkat menuntut ilmu, paling atas sekali, jadilah orang alim. Faham ilmu, sampaikan ilmu. Kalau tak mampu, au muta'aliman, jadilah orang yang belajar. Dia belum dapat ilmu yang cukup, tak boleh lagi nak sampaikan ilmu kepada orang, tapi jadilah orang yang belajar. Orang yang mencatat, orang yang membaca, mengulang kaji. Kalau tak mampu jadi muta'alim, jadi penuntut ilmu, au mustami'an, jadilah orang yang mendengar, difaham, dia dapat amalkan, dia dapat sampaikan kepada tanggungan-tanggungannya orang yang di bawahnya. Ataupun au muhibban, ataupun orang yang cinta kepada ilmu. Dia mungkin tak hadir secara fizikal dalam majlis ilmu, tapi kalau terlintas di telefonnya tentang majlis-majlis ilmu, hukum hakam sekian, tengok ustaz-ustaz sekian yang dia suka kepada ilmu, maka ini peringkat yang keempat. Fala takun khamisah, jangan jadi yang kelima. Bukan jadi orang, bukan orang alim, bukan penuntut ilmu, bahkan ilmu pun dia tak suka. Tengok saja ada tersuat di dalam telefon dia tu, cepat-cepat suat tentang ilmu. Jadi kata Nabi, fala takun khamisah fatahlik, jangan jadi orang yang kelima, orang ini akan binasa kerana tidak suka kepada ilmu. Maka dengan apa yang disampaikan itu, moga-moga kita mendapat manfaat untuk menjadi pedoman kita dalam kehidupan ini. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.